bersama lagi aku Alan Cyper X. So video kali ni aku akan main game Roblox Brookhaven. So Brookhaven kali ni ada update baru guys, iaitu Wicked. So sekarang ni kat belakang aku ni ada istana, lebih kurang macam tu. Mana yang korang tak pernah masuk lagi, mari kita masuk sama-sama. So sekarang kita masuk. Ni ada apa? Sini ada newspaper, ada salon. Ni ada apa? Tempat bunga. Ni ada kuih-kuih. Sini ada tempat air. Apa ni? Lawa dia punya dalam ni. Belum kita masuk dalam lagi. Pintu dia buka sendiri lah. Ya, ada muka kat sini. Mata dia berkelip-kelip lah. Sini ada apa? Okey, sini ada pintu. Kita masuk dalam. Lama. Cantik dia punya dalam ni. Sini ada apa? Ada flame, rainbow, smoke. Kita tekan flame. Sekejap. Kena tengok kat luar lah. Lama. Yang ni rainbow. Cantik rainbow. Lepas tu smoke pula. Lah, biasa je. Okey, sini ada tempat masuk. Ada tangga. Kita naik tangga. Tempat dia warna pink lah. Lawa betul. Ni belon dia. Lama. Boleh terbang lah. Lawa tempat dia. Ini apa, saya boleh katakan update terbaik lah Brookhaven kali ni. Tinggi tempat dia. Lawa lah. Kita naik atas terus. Kita parking. Saya nampak ada belon lah. Ada belon lah. Kalau tak nak naik tangga, boleh naik belon je kat sini. Kalau korang malas nak naik tangga, naik belon je. Ada orang cakap ada tongkat yang kita boleh terbang. Tu pun. Ni ke? Lama. Cantik lah. Saya terbang lah guys. Dah boleh jadi Superman dah ni. Update kali ni memang kau-kau lah. Ni tempat department store. Ni tempat store lah guys. Ada rumah lah. Kita boleh pakai yang rumah ni lagi 3 hari akan kita boleh pakai. Yang sekarang ni dah boleh pakai yang ni. Available yang tengah ni. Yang warna pink, full pink ni 3 hari lagi baru kita boleh pakai. Cantiknya baju ni. Pakai lah. Tada. Lama. Lawa lah kalau malam-malam. Ni mana yang korang bosan tu, boleh lah main dengan kawan-kawan. Kalau korang nak main sendiri pun boleh. Tapi best main dengan kawan-kawan lah. Boleh jalan-jalan, boleh terbang. Dah tak payah naik kereta dah. Lama, lawa.
Cut. Aku terbang lah guys. Aku dah boleh jadi Superman lah ni. Ada jalan lah kat sini. Ni nak pergi mana ni? Memang update kali ni memang terbaik lah, Brookhaven. Okay guys, itu saja pada video kali ni. So, aku harap korang enjoy dengan video ni. Mana yang korang belum main lagi Brookhaven dekat Roblox, better korang main sekarang dengan kawan-kawan. So, itu saja. Bye-bye.